kau akan ditangkap nanti. Sekarang di media sosial asyik duk cakap tangkap Kelantan, tangkap Kelantan. Bagi aku ini adalah benda yang bukan boleh dibuat main-main. Sebenarnya bagi aku amat kecewa dengan benda yang viral ini. Korang bayangkan adik-beradik seorang dilahirkan Selangor, seorang dilahirkan di Kelantan. Bagaimana dia orang boleh bergaduh seorang sebab akan cakap kau akan ditangkap nanti. Dan bagaimana jika suami dilahirkan di Kelantan, isteri dilahirkan negeri lain, boleh bergaduh. Kadang-kadang media sosial ni boleh menyeronokkan, kadang-kadang boleh membuat kita gaduh. Yang mengecewakan aku lagi, pengaruh-pengaruh daripada Kelantan sendiri buat bahan jenaka benda ini. Korang bayangkan, korang pergi kerja, orang pelik, ini orang Kelantan, sekejap lagi ditangkap. Bagaimana perasaan korang? Aku kata aku koyak, tapi aku tak suka benda ini buat macam ini. Mungkin kita anggap ini sebagai jenaka, tetapi boleh memberikan kesan risiko kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, kepada jiran kita, kepada rakan sekerja kita.